takdir dengan salah takbir jauh bezanya. Kita ni kan tak pernah rasa nak menyimpan. Gaji 10,000 tala 10,000. Gaji 5,000 tala habiskan 5,000. Gaji 2,000 tala 2,000. Guna semua. Jangan tinggal walaupun 1 sen. Tala semua. Berlaku kecemasan. Menyebabkan kita berhutang sana sini. Menyusahkan banyak pihak. Bergaduh adik-beradik mak ayah. Itu salah takbir. Sebab apa? Sebab kita tak pernah rasa nak menyimpan. Tuan puan, kecemasan mahu berlaku tanpa tanya kita bersedia atau tidak. Payung tak akan mampu hentikan hujan, tapi dengan payung kita mampu berdiri tengah hujan. Semua kita harapkan yang terbaik, itu betul, tapi perlu bersedia yang terburuk. Sebab tu tak pernah rasa nak menyimpan apa semua. Berlaku kecemasan, kita beresiko menyusahkan orang. Takdir pula kita menyimpan 200 sebulan, 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan. Tapi berlaku kecemasan menyebabkan kita terpaksa jual semua emas kita ni. Itu takdir. Jadi berbeza. Takdir dengan salah takbir jauh bezanya. Itulah maksud salah takbir dengan takdir. InsyaAllah semoga memberi kesedaran yang baik. Tuan puan, sehebat mana pun kita, sekuat mana pun kita, berlaku kecemasan, kita langsung tak ada simpanan. Pasti kita menyusahkan banyak pihak, terpaksa berhutang sana sini. Hutang akan membuatkan kita semakin miskin, bukan semakin kaya. Hutang akan merosakkan masa depan kita selama mana hutang itu belum habis dibayar. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab walaupun waktu itu belum, contoh kita buat hutang 10,000, walaupun waktu itu belum sampai lagi, kita dah pun tahu bila hutang itu akan habis dibayar. Waktu itu belum sampai lagi tapi duit itu kita dah pun guna. Itulah maksud hutang akan membuatkan kita semakin miskin. Hutang akan merosakkan masa depan kita selama mana hutang itu belum habis dibayar. 2 sahaja masalah keuangan. Katanya mentor saya Tuan Zulkifli Syafi'i. Pertama, tak boleh menyimpan. Apabila tak boleh menyimpan, akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Hati-hati. Sekarang kalau tak boleh menyimpan, kena hati-hati. Takutnya datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang.